Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Jika anda diminta masuk ke sebuah bilik gelap untuk disoal siasat, apakah anda berjanji hanya akan berkata yang benar-benar? Tiada yang dusta atau selainnya, melainkan kenyataan yang benar sebenarnya. Mungkin ia pahit untuk ditelan, pedih untuk dikenang. Mengadaptasi konsep dark room atau bilik gelap, siri Shock Confession Bilik Gelap menggali dan membongkar kisah-kisah inspirasi rakyat Malaysia yang penuh tangis dan tawa. Di dalam bilik gelap ini, perca-perca kenangan manis, pahit, sedih, marah dan kecewa, malah kesesalan dan harapan dalam memburu piala kehidupan diluahkan secara telus dan jujur. Inilah Confession Bilik Gelap. Confession Bilik Gelap bersama saya Hakimi Ansyari. Ternyata bilik gelap ni tak pernah kosong. Bilik gelap ni kita akan bawa banyak selebriti, ramai personality yang akan menceritakan cerita-cerita menarik, cerita inspirasi kepada anda semua. Dan minggu ni special sikit sebab kita bawa seorang selebriti baru. Ya kan, kedatangannya dalam industri lakonan kita lihat sebenarnya kalau orang cakap tu muda lagi, hijau lagi. Siapa selebriti ni? Okey, saya menjemput ke dalam bilik ni. Terima kasih Atik kerana sudi bersama dalam bilik gelap ni. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, sebenarnya ramai yang mungkin dah kenal, mungkin tak kenal. Siapa Atik ni? Mungkin boleh Atik cerita sikit. Atik ni siapa sebenarnya? Okey, Atik ni sebenarnya orang biasa je macam korang semua. Cuma bila kita dalam industri ni, kita kena faham lah. Maksud Atik, ada setengah orang tengok TV, ada setengah orang tak tengok TV. Yang macam sekarang ni, baru habis cerita Aku Yang Kau Gelak Isteri. Orang cakap cerita tu, cerita apa? Cerita tu oh itu Atik lah. So orang boleh kenal daripada cerita lah. Tak boleh lah kita nak tanya orang kan, dia ni Atik ke? Tak kenal lah. Dia tak tahu. So maknanya kat sini kita tengok, kalau dia tengok TV, maknanya dia kenal lah tu. Dan sebenarnya Atik ni kita dapat tengok dia pertama kalinya penampilan dia dalam cerita Nur. Okey, sebenarnya daripada Nur tu sebenarnya satu cabaran. Kau nak tahu, Atik ni adalah adik kepada Syafiq Kal, iaitu pelakon utama cerita Nur tu sendiri. Okey, kita cerita sebelum menjadi selebriti ni. Kalau Atik ni bukan selebriti ataupun bukan seorang pelakon, siapa Atik sebenarnya? Atik ni adalah seorang penyaga yang menyaga kat tepi jalan ataupun buat kerja-kerja yang penghantar makanan ke, penghantar pos macam-macam lah, macam tu. Sebab Atik buat benda yang sebenarnya Atik minat, tapi kalau macam benda tu tak boleh nak go, macam susah. So Atik buat benda yang boleh Atik buat. Macam mana Atik tahu Atik ni boleh ke arah ini? Daripada jual-jual tepi jalan kan? Macam mana tahu diri tu sebenarnya ada bakat, diri tu elok macam tu? Sebab orang kata pada muka lah, muka and orang kata pada muka, try lah berlakon. Lepas tu Atik pun bukan nak downkan diri, tapi cakapkan orang, tak boleh tu nak jadi macam ni, susah tu nak dapat nama yang hebat macam Nora Danish ke siapa-siapa lah yang top-top kan, bukan senang kan. Lepas tu kita pun down, tapi dalam masa yang sama juga Atik cuba macam, mana tahu kan, orang kata mula dari bawah, so tak apalah kita mula. Kalau dapat naikkan nama tu, alhamdulillah lah kan. So alhamdulillah lah dapat berlakon macam ni. So suka lah. Okey, dari pasar seorang peniaga tepi jalan menjadi seorang selebriti, pernah tak rasa macam culture shock tu? Macam tiba-tiba je macam ramai followers pula kan. Benda tu pernah tak rasa sesuatu yang sukar untuk handle Atik sendiri? Atik rasa tak ada masalah pun. Sebab biasalah, kalau contoh orang macam pengemis kat tepi jalan ke apa kan, kita pun macam ada setengah orang yang kutukkan benda ke, dia ni asal tak kerja dia ni, apa susah sangat nak kerja, carilah kerja kan. So kita jangan kutuk orang. Kita tak tahu apa benda background dia. So dia pun mana tahu dia dah interview banyak kali ke, tak dapat ke macam mana. So Atik tak kisah. Kalau orang nak cakap dia ni niaga dulu ni, dia ni biasa-biasa dulu ni, tak tahu pula apa naik sekarang macam Caca apa ni, Caca famous, Caca artis yang meletup. Apa yang orang cakap Atik abaikan, sebab ni kerja kita, benda yang kita minat. Okey, bercakap pasal rejection adanya rejection tu menjadikan orang kadang-kadang depression, kadang-kadang orang rasa macam tak nak hidup lagi kan. Pernah tak fasa rejection paling dahsyat yang pernah Atik pernah lalui? Pernah. Macam nak handle tu kena banyak bersabar. Tapi Atik tak boleh nak cakap juga kat orang, sebab saya nak cakap bukan yang sabar
boleh sabar. Atik ada boleh sabar lagi lah. Tapi kalau dah lebih sangat, Atik boleh cepat hilang sabar. So nak handle benda tu, korang kena buat benda yang, jangan mengingat satu benda tu, jangan mengingatkan benda yang korang nak tu. Korang buat benda lain. Ada tak satu perkara yang mungkin, satu cerita lah, mungkin Atik boleh cerita macam mana kisah hilang sabar dan tak sabar-sabar tu? Atik minat motor kan. So hantar dekat bengkel ni. Lepas tu mula Atik accident, and then accident tu Atik biar dekat bengkel selama 3 bulan. Lepas 3 bulan tu Atik nak buat insurans. So Atik hantar dekat bengkel lain. Sebab bengkel tu ada insurans. Bengkel yang Atik hantar tu tak ada insurans. Tak tahu pula kan. Bila dah hantar, lepas tu tunggu, insurans cakap lambat lagi. Kita tak tahu bila, sebab tengah PKP. So orang pun tak ada sangat, tak buat sangat pasal insurans. Lepas tu Atik tanyalah, kenapa, apa masalah dia kan. Tak ada masalah pun. Memanglah insurans memang lambat, tapi apa yang lambat sangat ni? Dalam 2-3 minggu Atik tunggu kan. So Atik buat keputusan, Atik nak suruh dia baiki sendiri je. Baiki sendiri, tak payah insurans. Atik buatlah. Atik buat tunggu. Dia tak bagi tahu daripada berapa lama barang ni kan. So Atik macam hilang sabar. Benda ni sekarang tengah berlaku, tapi dah okey dah sekarang. Baru okey, baru 3-4 hari ni dah okey dah, sebab motor pun dah ada. So benda tu nak handle agak sakit hati lah. Dia macam, ya kita bila dendam, kita mesti nak buat apa saja kan. Melainkan pada bunuh diri tak lah. Cuma macam geram, macam nak pergi bakar ke benda ke bengkel tu. So itu perasaan Atik. Selain daripada seorang yang pandai baran dan juga tak sabar kan, apa lagi satu perkara yang mungkin mengenai Atik sendiri? Atik ni seorang yang macam ni, yang mungkin orang tak tahu sisi baiknya. Okay, jujur bukan nak backup diri sendiri. Cuma Atik suka berkawan dengan orang yang boleh masuk sekali kepala. Atik tak suka orang yang macam kita jumpa je, macam dia buat muka macam acah-acah ke semua. Contohlah dia ni tak ada nama ke benda kan, member biasa ke siapa lah. Lepas tu buat muka macam, saya buat muka ni macam belagak sangat, kau siapa? Atik akan cakap macam tu. Cuma janganlah cakap macam tu, sebab Atik pun tegur dengan cara baik. So Atik tak nak orang yang kat sekeliling ni macam nak buat sombong sangat. Sebab kita kat atas muka bumi ni, dia lah Nabi pun sama. Nabi pun tak suka sombong. So kalau seeloknya dengan semua bangsa pun, Atik nak kawan dengan orang dengan elok-elok. Cakap orang pun elok-elok, semua masuk kepala. Itu salah satu ni lah kebaikan. Atik tak kira siapa. Atik seperamah dengan orang. Ni jujur, bukan nak backup diri sendiri. Okay, bila kita nampak Atik dan social media kan, bila Atik sendirilah, bila tipulah, bila kita sebagai seorang manusia kan, tak pernah rasa nak compare diri kita dengan orang lain. Okay, macam Atik, saya pernah tak rasa tengok orang lain macam, dia ni bagus lah, aku kurang bagus lah, compare diri kita dengan orang? Pernah tak Atik lalui fasa macam tu? Banyak kali. Banyak kali. Tak kira lah apa benda sekalipun, paras rupa. Walaupun orang pun dah ramai cakap, muka Atik ni sama macam sebiji lah, macam adik Syafiqah, memang sebiji lah kan. Lepas tu dia ni, muka ni putih lah, clean lah. Tapi bagi Atik bukan nak downkan diri. Cuma Atik tengok balik Mak Saleh semua, diorang ni lagi gempak kan. Dia punya muka, dia punya style rambut semua lagi smart. Lepas tu pasal kejaya semua, walaupun tak berlakon, tapi yelah, boleh buat TikTok yang famous, Insta yang famous, macam tu. So macam apa nasihat Atik pada adik-adik luar sana? Mungkin ada fasa sama macam Atik. Mungkin diorang pun rasa insecure dengan diri diorang, compare diri kita dengan diri orang lain. Macam Atik sendiri, apa pesanan Atik untuk mereka? Okey, pesanan Atik untuk semua adik-adik yang kalau tak kira siapa, abang ke, kakak ke, nenek ke, siapa yang dengar ni, korang kalau nak buat benda yang korang minat, boleh. Tapi dengar cakap mak ayah juga. Macam Atik dulu, bila Atik sekolah, Atik ni bukan nak ajar korang untuk konten sekolah, tapi Atik macam belajar tu tak ke mana sangat. So Atik nak cuba berlakon. So Atik cubalah berlakon sebab Atik minat benda tu. Tapi pada masa yang sama, korang kena dengar mak ayah korang juga. Jangan lawan. Yelah, orang suruh pergi sekolah, kau pergi konten sekolah. Tapi kalau seeloknya kita dengar lah, buat benda kita minat, tapi jangan buat benda kita minat yang mengharamkan satu perkara. Macam kita, contohlah kita pengedar dadah. Janganlah buat benda yang kita minat tu sebagai benda keburukan. Memang patutlah kita masuk penjara ke, digelar penjenayah ke sebenarnya. Saya first time sebenarnya berhadapan dengan Atik ni, rasa macam saya rasa macam dekat dunia lain. Dunia lain macam mana tu kan. Okay Atik, kita nampak Atik dari luaran nampak seperti macam egonya tinggi, kelihatan seperti itu. Tapi sebagai seorang manusia Atik, kita pun ada rasa menangis, kita pun ada rasa sedih. Bila kali terakhir Atik menangis, dan kenapa tu Atik? Bila kali terakhir menangis, dia menangis sebab motor juga.
And then ada menangis sebab motor sebab accident ke sebab sebab accident tak, tapi sebab nak tunggu tu lah yang lama. Yelah, sebab rasa geram yang sakit hati. Bukan kita tak sabar, kita dah sabar, faham bengkel tu macam mana, banyak motor juga dia nak repair lagi. Tapi bila kita pendamkan lama-lama, so jadi cepat menangis. Atik pun sebenarnya cepat menangis sekali lagi kalau pasal family ke apa benda ke. Dia nangis tunjuk nangis ke macam tak tunjuk orang? Kalau Atik tak tunjuk? Tak tunjuk. Sebab ada orang cakap macam lelaki tak patut nangis. Macam pandangan Atik macam mana? Kita boleh menangis. Satu lagi, kalau kita menangis, kita lelaki, itulah air mata jantan. Wah. Kalau tak menangis, tipulah. Maksudnya kita menangis benda yang, contohlah, kalau kita menangis atas kegembiraan kita, maksudnya menangis tu satu treatment jugalah sebenarnya. Ya betul. Takkan tak menangis mesti bersebab punya. Takkan nak menangis macam benda-benda biasa kan, macam tak dapat mainan macam tu. Takkanlah nak. Itu budak je lah. Cuma kalau benda lain, faham lah. Cakap pasal menangis tak dapat mainan kan, makna sebuah kejayaan tu berbeza perspektif. Makna sebuah kejayaan tu kena rumah besar, kena duit banyak, kepuk-kepuk kan. Tapi macam Atik sendiri, apa makna kejayaan bagi Atik? Apa makna kejayaan bagi Atik adalah dia sebenarnya tak payah duit banyak pun, tak payah nak duit berkepuk, tak payah nak tunjuk diva sangat lah, divo ke benda ke, tunjuk kereta yang mahal yang kau ni berkejaya. Sebenarnya kejayaan ni adalah datangnya kita daripada bawah, dari mana kita mula. Kalau bagi Atik, contohlah Atik ni zero memang zero. Ada orang nak offer Atik jadi artis, Atik tak nak jadi artis lepas tu terus dapat dialog. Atik tak nak. Atik nak mula daripada bawah. Sebab Atik tak tahu apa benda lagi, apa benda yang kita patut lalui, apa benda yang kita patut pelajari. Atik tak tahu lagi. So kalau boleh Atik nak nasihat korang, nak mula semuanya dari bawah. Korang jangan down. Boleh nak down, sebab kita ada naik, ada masa kita turun. So maknanya kat sini jangan cepat down, sabar. Ada masa mesti kita akan naik punya. Maksudnya naik bukan artis ke, maksudnya naik benda lain, macam kita jadi prof ke, kita jadi menteri ke, maksudnya macam tu. Ada peningkatan dan kehidupan. Yes, betul. Peningkatan dan kehidupan. Okey Atik, jika satu hari inilah hari terakhir Atik dan kehidupan Atik kan, mungkin kita tidak ada lagi kat dunia ni, siapa yang Atik nak berterima kasih dan kenapa? Mak ayah Atik lah. Dan kenapa? Sebab dorang yang banyak bantu Atik. Walaupun tak ada dekat set semua, cuma doa daripada dorang tu, kan. So maknanya sampai dekat Atik lah. Sebab kita buat kerja ni as duit kita and untuk duit dorang juga, nak jadi anak yang soleh kan benda ke. So nak berterima kasih juga sebab dorang yang didik kita kan. Dorang yang didik kita dari baby lagi sampai ke sekarang lah. Cuma tak ada rapat sangat lah nak pergi ke set semua, tak ada. Bila kita baca nama Atik kan, Raja Atikumwah, betul? Okey. Bila ada perkataan raja tu kan, orang cakap ni anak kaya ni rasanya ni. Macam mana kehidupan Atik seperti mana masa kecil-kecil? Adakah dilahirkan dalam dulang emas ataupun macam mana Atik sendiri? Tak ada maknanya. Dari sekolah lagi orang dah cakap dah, "Weh, kau raja kan? Mesti kau di istana kan?" Cikgu-cikgu semua, raja, kamu istana kamu dekat sini kat mana? Allah, cikgu pun tanya. Faham lah cikgu. Tapi time tu maybe ialah budak lagi kan. So kita pun tak tahu nak cakap yang macam mana. Sebab kenapa? Diri sendiri pun tanya juga, kenapa tak duduk kat istana nama raja, bila fikir balik. Tapi bila kita dah matang, usia pun dah meningkat, faham jugalah. Ada juga member nama raja, tapi kenapa dia tak ada kat istana? Macam tu. So sebab dia ada sejarah-sejarah dia. Macam Atik sendiri, macam mana Atik membesar? Daripada keluarga seperti mana? Ayah kerja apa? Kau boleh digongsi? Ayah kerja biasa je, kerja driver bos je. Macam mak Atik dulu cikgu. Lepas tu lepas Atik lahir, dia macam susah sebab nak tunggu gaji bulan-bulan, so payah. So dia buat keputusan untuk dia niaga, lepas tu ajar orang ngaji. Maksudnya Atik juga dia mendapat didikan agama yang sangat solid jugalah ketika kecil. Betul. Sebab dia lah ngaji dengan mak sendiri. Nur adalah drama pertama untuk Atik? Tak, tu drama ke berapa ke dah lupa dah. Drama Nur ni membuatkan Atik meletup. Before ni dah pernah ada shoot extra dialog supporting, tapi bila Nur dia jadi meletup. Tiba-tiba dapat pula watak yang ke depan juga di Nur. Bagi saya susah. Dia itu satu struggle bagi artis baru. Macam Atik sendiri, apa yang paling struggle masa drama pertama tu dapat tanggungjawab sebesar ini? Dialog yang panjang lah. Kalau payah sikit sebab Atik pun tak suka belajar sangat kan. So Atik tak study yang betul-betul study, maksudnya tak faham karakter betul-betul. Itu yang buatkan kita bila kita tengok dialog,
kita nak hafal, kita tak faham, kita nak deliver, tak betul. So nampak macam kita kayu, nampak sangat kita menghafal. Orang tak nampak reaction yang kau betul-betul kau berlakon. Macam tu. Okey, daripada Nur, lepas tu dapat offer berlakon lagi, drama lagi, filem lagi kan. Okey, dari fasa-fasa career sebagai seorang pelakon tu, mesti akan ada rasa tiba-tiba rasa macam menyesal aku jadi pelakon. Ada tak benda tu berlaku? Tak ada, cuma dia macam gurau-gurau diri sendiri lah, cakap kat member aku tu, weh, penat doh berlakon. Bukan, aku cakap bukan kerja yang biasa lah. Sebab berlakon kau kena ulang tu je. Contohlah kau angkat batu yang berat. Okay, contoh and action, salah tu, cut balik semula. Okay, bayangkan 10 kali. Kau penat nak tanya member? Penat. Penat doh, aku tengok dekat set pun penat doh. Macam mana kau boleh dapat jiwa yang sama kan, nak bagi reaction dekat artis yang lain kan? Macam mana aku dapat kan? Penat doh aku tengok kau. So kelihatan macam Atik serius dalam bidang lakonan ni. Jadi siapa direction ataupun mungkin dalam masa 10 tahun ataupun 15 tahun yang akan datang, siapa selebriti yang mungkin Atik rasa macam aku nak jadi macam dia ni lah? Nak jadi macam The Rock. Kenapa? Kenapa nak cakap? Sebab dia, bila tengok dia berlakon, dia smart lah. Smart, macam-macam karakter yang dia boleh buat. Walaupun dia yelah badan sasa, tapi banyak job. Dia punya reaction muka tu macam smart dia ni berlakon. Kalau boleh aku nak jadi macam dia kan. Kalau nak ikutkan Atik, banyak banding juga dengan artis-artis lain. Tengok cara ni, oh ni cara dia macam ni, cara dia macam tu. So ambil sikit-sikit. So baru kita boleh create kita punya sendiri. Tak boleh nak follow sangat orang. Cuma kita belajar sikit lah macam tu. Bila kita lihat pandemik mengubah banyak kehidupan orang kan. Bila kita nampak yang mana ada dulu kerja, sekarang dah hilang kerja. Yang mana bisnes, dulu macam bisnes masuk, lepas tu dah ada pandemik, satu cabaran bagi dia juga. Dan apa nasihat Atik kepada mereka luar sana? Mungkin Atik rasa Atik masih muda, tapi sebenarnya Atik rasa seorang yang dilihat sebagai seorang selebriti untuk memberi satu option ataupun satu pandangan daripada Atik sendiri. Nasihat Atik kepada mereka. Atik pun kena benda yang sama juga. Sebab kita berlakon, kalau macam PKP macam ni lah, tak boleh nak shoot hanya dalam studio macam ni. So payah juga sebenarnya. So nak didik diri tu, kalau boleh cuba buat kerja yang tak ada kacau pasal PKP ni. Maksudnya selain daripada shooting. Sebab yelah pandemik ni, so kita memang susah nak cari duit. Atik bukan cakap kat korang je, Atik cakap kat diri Atik juga. Sebab Atik pun susah juga nak cari duit. Walaupun dah berlakon, memang kata senang ni, banyak duit dia ni. Tak ada, tak juga. Kita pun dalam masa yang sama kita cari juga duit. Macam mana nak cari duit apa, kita buat live kat sini, dapat duit juga. Sebenarnya tak ada alasan pun. Alasan pun sebab PKP, sebab job apa semua, tak ada. Kita boleh cuba yang lain juga, jadi penghantar makanan. Penghantar makanan pun dah ramai dah. Hati-hati sebab cuba korang buat. Mesti ada punya lah. Sebab orang zaman sekarang, yelah orang nak keluar rumah pun tak nak kan. So kalau jadi penghantar makanan, mesti banyak punya order. Betul tak? Okey, dalam bidang lakonan kan, berapa gaji pertama Atik ketika first jadi pelakon? Kalau boleh dikongsi tu. Time tu saya voting 4,800 ke 4,600 macam tu. Menjadi seorang selebriti di usia berapa waktu tu? 18? 17. Di usia 17 tahun, banyak tu sebenarnya. Banyak, memang banyak. Jadi apa yang dibuat dengan gaji pertama tu? Kadang ada juga beli baju kan, benda yang kita minat. Lepas tu apa benda lagi, lupa dah beli. Macam-macam. Tak pandai nak simpan duit, tak pandai fikir masa depan lagi kan, nak beli kereta ke benda ke, tak fikir masa tu. Okey, terakhir daripada Atik, apa Atik punya pesanan peminat di luar sana yang mungkin mengenali Atik sebenarnya? Yalah, mereka bila masuk dalam bilik gelap ni, kita akan tanya satu soalan yang berkaitan dengan kehidupan. Bila mereka yang mendengar Atik, mereka melihat Atik di Instagram, di mana sosial media melihat Atik seorang yang kita akan portray benda yang indah dalam Instagram kan. Jadi macam Atik sendiri lalui fasa itu. Jika mereka yang melihat Atik bukan dari kehidupan yang senang, mereka dari fasa kehidupan yang sukar dalam kehidupan ini, apa nasihat Atik pada mereka untuk semua peminat Atik? Macam zaman sekarang ni, bukan nak cerita pasal agama ke tak kan, cuma seeloknya kalau contohlah korang dah jadi suami atau isteri, korang jagalah anak korang elok-elok. Sebab Atik pun boleh jadi suami isteri lagi, cuma dalam cerita je lah. Contoh jadi suami atau isteri, jagalah anak. Sebab dekat social media ni diorang boleh hancur. Faham tak? Boleh hancur maksudnya tengok benda-benda yang tak sepatutnya ke. Lepas tu inilah, banyak belajar pergi tuition semua, tapi diorang ni main game. So didiklah anak korang betul-betul. Kalau boleh, bukan kita nak garang, cuma
ada had dia lah. Tak boleh main selalu. Kita kena didik betul-betul. Kalau tak, anak-anak ni akan hancur masa depan orang disebabkan benda-benda macam ni. Itu pesanan Atik yang ni lah, yang tegas lah untuk orang. Sebab Atik pun dah banyak dah dengar benda-benda buruk. Wow, kan. Kita dengar banyak daripada Atik sebenarnya. Tak ada apa untuk kita ulas. Tapi sebenarnya satu lagi saya tambah. Sebab seronok borak dengan Atik ni. Rasa macam kat bilik gelap ni gelap betul kan. Gelap betul ni. Tak nampak apa ni. Okay Atik, if you can turn back time, berbalik kepada kehidupan yang lama, apa yang Atik nak ubah? Ataupun sebenarnya Atik tak nak ubah lah, Atik okey je? Kalau ikutkan Atik nak ubah, banyak nak berubah dia. Daripada segi pembelajaran lah. Betul lah apa yang cikgu cakap. Belajarlah betul-betul, belajarlah sungguh-sungguh. Sebab benda ni kita yang perlu. Benda ni atas pendirian kau, masa depan kau. Tapi bila dah dalam industri ni, baru terfikir balik, betul lah kita kena ubah apa benda yang patut kita belajar dulu. Banyak kena berubah pada pelajaran lah. Okay, cakap pasal jodoh pula. So adakah Atik memilih jodoh Atik dari kalangan selebriti ataupun bukan selebriti? Bukan selebriti. Kenapa? Tak suka selebriti. Itu dia pilihan Atik. Dan sebenarnya terima kasih pada luar sana kerana terus setia bersama Bilik Gelap ni. Dan teruskan berinspirasi bersama Confession Bilik Gelap.